Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tachahau, Manakam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Busi Majlis, Saudara Nick, Saudara Wong Chen, Saudara Ibrahim Sani, saya rasa tadi banyak yang berceramah sebelum saya kan. Atas pentas ni ada benda yang paling tak function sekali. Boleh agak lah apa dia? Bukan akulah. Ini bukan AMK Setiawangsa Sabotage apa dia? Tadi dah pergi pasang banner atas muka Nick tadi kan. Atas pentas ni ada benda paling tak function sekali. Ada jam kat situ kan. Aku tak faham kenapa letak jam kat atas tu kan. Saya ingat ini ceramah kita terak ini yang pertama kali di wilayah lah kan. Nasiblah korang dekat wilayah dengan Selangor kerana memang lepas ni tiap-tiap minggu 2-3 kali sehari memang kita akan berceramah sampai habis. Selain daripada kita berulang-alik daripada Melaka lah. Dia soal function tak function ni. Sebab sekarang ini untuk satu parti yang baru seperti Bersama, memang serangan ataupun yang kena perlekeh bertalu-talu ialah buat apa nak ada parti sebab tak function lah kan dia kata. Apa fungsi ada satu parti yang tak masuk mana-mana gabungan, ini bagi derma percuma kepada SPR, dia kata lah kan. Jadi malam ini saya nak serahkan kepada saudara-saudari yang hadir, yang menonton. Malam-malam memang ramai menonton kat luar kan. Soal function tak function sebagai sebuah parti ni, ini akhirnya perlu diputuskan oleh rakyat. Tugas kita ialah berterusan memainkan peranan kita dan kita serahkan kepada rakyat akhirnya untuk buat keputusan ada peranan ke tidak ada parti ni kan. Jadi malam ini kalau saya nak tunjukkan function kita sikit pun dia mudah saja. Hari ini apa yang paling besar sekali berlaku hari ini? Yang bukan Melayu mungkin tak ikutilah, tapi kalau yang Melayu, apa benda paling besar sekali berlaku pada hari ini? Bukan cuti lah. Kau ada orang kata hari ini cuti, benda paling besar sekali. Apa benda paling besar sekali berlaku hari ini? Hari ini berlangsung musyawarah nasional kan? Kan? Ya Allah, korang tak follow. Hari ini berlangsung musyawarah nasional. Atas pentas ini, bekas ketua audit negara, bekas ketua Setiausaha Perbendaharaan Negara, dia naik pentas. Bekas ketua audit negara beritahu, saya tak faham perkataan sakau ni. Saya tak jumpa pun apa-apa yang mencuri, yang sakau dalam tabung haji. Kalau saya dah jumpa, saya dah laporkan. Yang atas pentas tu saya faham lah, tak apalah kan. Tan Sri Irwan Serega, bekas ketua Setiausaha Perbendaharaan. Yalah, kalau kita jadi dia pun mungkin kita tak ada pilihan. Sebab dia banyak kena saman atas peranan-peranan dia masa 1MDB dulu. Jadi dia, masa depan dia, hidup dia memang bergantung kepada tukar kerajaan UMNO naik balik lah. Sebab dia banyak sangat berkait apa yang berlaku zaman Datuk Seri Najib, 1MDB semua. Jadi dia naik atas pentas tu untuk sembang macam-macam. Dia kata, saya baca lah laporan-laporan ni kan. Dia pelekeh lah orang yang mempersoalkan tentang tabung haji ni. Dia kata, oh kamu dapat subsidi haji, kamu kata haram. Habis yang kamu dapat subsidi minyak tiap-tiap hari tu. Orang yang totok ni dia angguk tu tepuk tangan tu, tepuk bagusnya, cerdiknya lah dia cakap kan. Yang orang ramai ni tepuk angguk tu tak apalah. Saya tengok dalam musyawarah nasional tu, di barisan depan tu, semua pemimpin-pemimpin UMNO dan juga pemimpin PAS. Saya tengok Datuk Seri Ashraf Wajdi, tiap-tiap 2-3 ayat dia tepuk, bersungguh tepuk tu. Korang jangan gelak, nanti kena saman. Saya tengok ahli parlimen Pendang kan, Pendang yang selalu kena halau daripada
parlimen sebab kerja dia nak bergaduh je. Oh, dia punya tepuk tu kan. Itu lambang masyarakat kita yang ada sekarang. Lambangnya ialah benda yang dah jelas tak betul. Benda yang dah jelas akan menyusahkan generasi rakyat 20-30 tahun ke bawah ni. Dia bukan saja dia nak membantu selesaikan. Dia sama-sama tepuk, cuba tutup lagi. Kalau UMNO saja yang buat, saya fahamlah. Yang PAS pergi duduk sekali tu kenapa? Bila saya tegur, saya petik nama PAS. Sebab saya kata, kesemua gabungan politik yang ada dekat Malaysia sekarang ni, ada saham dalam skandal tabung haji. Ia berlaku di bawah UMNO sampai hilang puluh-puluh bilion. PAS mensucikan apa yang UMNO dah buat. Datuk Seri Hadi Awang dulu tahun 2018, sekarang 2026 dia ulang benda yang sama. Dia kata sebenarnya soal tabung haji ini hanyalah untuk memalukan, nak target orang Melayu saja. Mari Perikatan Nasional, dia tak bayar yang patut dia bayar kepada tabung haji. Mari Datuk Seri Anwar Ibrahim Madani, dia peram laporan itu 4 tahun. Apa yang dia patut bayar Mei 2026, dia tak bayar. Dia rolling hutang, sambung 10 tahun lagi. Jadi keempat-empat yang ada ni, semua ada saham dalam tabung haji. Tapi bila saya sebut, orang PAS marah, melenting orang PAS. Apa kena-mena dengan PAS? Apa kena-mena dengan PAS? Tak ada kena-mena dengan kita. Hari ini, bila buat musyawarah nasional tu, UMNO pun ada kat situ, PAS pun ada kat situ. Silap-silap hari, kalau tak kerana UMNO dengan PH ni bergaduh, PH pun ada kat situ. Apa kena-mena dengan bersama? Sebab kita dah sampai ke peringkat yang mana dalam masyarakat kita, kepimpinan politik ni, dia dah bukan lagi soal betul dan salah. Dia bukan lagi soal, kalau Mak Saleh kata calling a spade a spade. Benda yang salah, salah lah. Benda yang betul, tetap betul. Tak kisahlah siapa yang buat, asalnya mana. Sesuatu masyarakat itu, dia tak boleh ke depan dan maju dan sejahtera kalau dia hilang sifat yang paling penting, iaitu berkata benar walaupun pahit. Di situlah functionnya bila ada parti macam bersama. Sebab itu bersama kena ada, saudara-saudari. Kita kena ada dalam keadaan gabungan-gabungan yang ada, baik PH, baik PN, baik BN, dia akan tukar ayat dan tukar hujah dia ikut perut dia. Dia tak kisah benda tu betul ke, salah ke. Dia kira musuh engkau adalah kawan aku. Mampui kita macam itu. Benda yang salah, hatta kawan baik kita pun benda tu salah. Tambah kalau kesannya itu ialah kepada rakyat. Benda yang salah, kena ada orang yang kata benda tu salah. Benda yang salah, kena jawab. Dia tak buat. Kuatnya kau punya speaker ni sampai ke atas sana. Gila kau. Kalau aku duduk kat atas tu, aku dah makin hamun dah. Minta maaf dia Boleh dengar tu, gema dia sampai kat belakang sana. Dalam masyarakat, kalau ada benda yang salah, bukan saja kita kena cakap dia salah, kita kena tunjuk dan terangkan benda tu kenapa salah, bagaimana dan caranya. Barulah kita boleh bentuk masyarakat kita supaya kita mementingkan ilmu, mementingkan yang salah, yang benar, mengenepikan yang mungkar, kita mengangkat yang baik. Itulah tugas menjadi pemimpin politik. Baik hari ini musyawarah nasional tengah hari tadi kan. Yang bukan Melayu minta maaf lah, saya tahu you tak ikut. Tapi satu Malaysia Melayu ni ikut ni. PAS dan UMNO bergabung untuk mengatakan yang tabung haji itu tak ada sakau, tak ada corruption, tak ada apa, semua baik semua. Sepatutnya bila benda itu dah terang-terang tak betul, sepatutnya yang kerajaan ni jawablah tak? Ada korang dengar Fahmi Fadzil terus cakap malam ini, jawab terus, ada? Mana Fahmi Fadzil
Mana Anwar Ibrahim, mana Saifuddin Nasution, mana Fadlina Siddiq, mana Nurul Izzah? Bercuti. Jadi kalau orang yang bukan Melayu, you tanya kan, kenapalah Melayu ni susah nak sokong PH? Macam mana dia nak sokong PH-nya yang PH ni tak menjawab? Yang PH ni tak berani lawan yang UMNO dalam PAS tu. PAS dan UMNO siang-siang tadi cakap benda tak betul, tak jawab. Jadi kita jawab malam inilah. Biar kita yang jawab. Itulah function parti. Parti macam bersama. Siang orang kata benda tak betul, malam kita jawab terus. Barulah tiap-tiap hari kita boleh lawan benda yang tak betul tu. Kalau Datuk Seri Anwar jerit sakau berbulan-bulan, tapi dia tak boleh jawab perkara-perkara yang ditimbulkan oleh UMNO, oleh PAS yang boleh mengelirukan rakyat, yang mengelirukan orang Melayu, memanglah jadi macam ini lama-lamanya. Akhirnya yang kekal menyokong PH itu makin lama hanya orang bukan Melayu bagi peluru kepada PAS dan BN kata bahawa PH ini dikawal oleh orang Cina. Akhirnya makin lama makin jauh, maka rakyat diberi pilihan. Yang Melayu-Melayu ini dia pun kira Allah. Yang Cina pula, yang India, yang bukan Melayu rasa kalau kita tak sokong PH lah, nanti PAS dan BN ini akan naik. Korang tanya tak kenapa Melayu tu tak sokong PH? Dia lebih banyak cenderung kepada PAS dan juga BN. Kalau pimpinan PH Melayu lemau macam itu, memang jadi macam inilah. Jadi sebab itu saya nak jawab. Ini dia pasal rumit sikit lah. Saya jawab ni sebab orang tanya saya satu hari dah. Tolong jawab ini apa yang bekas Ketua Audit Negara sebut. Tak ada sakau, tak salah, kita ikut peraturan semua. Baik Ini propaganda yang dimainkan oleh UMNO sekarang untuk tutup masalah yang berlaku dalam tabung haji. Mereka bermain teknikal. Dia kata sebenarnya tabung haji itu tak rugi pun. Tabung haji itu baik saja. Dia mengikut fatwa dan juga lunas-lunas yang datang daripada ulama besar mereka yang bernama Lim Sian Si. Ulama besar UMNO tau. Lim Sian Si dah keluarkan lunas-lunas dia, pumpang-pumpang. Dia kata sebenarnya aset ni semua okey, tapi bila PH ambil tahun 2018 hanya untuk memalukan UMNO, PH lantik satu firma perakaunan, PricewaterhouseCoopers, PwC, yang audit balik, tukar semua, tiba-tiba tabung haji teruk. Dan oleh kerana tabung haji teruk itulah maka aset-aset tabung haji ini dilelong. Najib dulu kata dijarah oleh Cina. Aku kesian kat Cina. Cina juga kena. Padahal Cina tak pergi dekat dengan tabung haji ni. Tak ada kena-mengena dengan tabung haji. Cina juga kena lah. Baik. Kemudian untuk mengelirukan, dia keluar satu lagi fatwa ni yang lagi rumit. Dia kata tak salah sebenarnya menggunakan peraturan perakaunan untuk menilai aset-aset itu, satu kaedah yang dinamakan Realizable Asset Value, RAV. Cakap kat orang kampung, dia bukan faham pun RAV ni, dia ingat RV, Recreational Vehicle yang orang masuk kampung tu kan. Tapi dia ulang inilah, RAV. Kalaulah ikut yang macam Ketua Audit Negara tu kata pakai RAV, sepatutnya tabung haji untung 3 bilion. Tapi sebab jahatnya Cina ni, bila bertukar kerajaan, dia lantik PwC, dia tukar, dia pakai kaedah perakaunan baru, maka tiba-tiba rugi 1 bilion. Jahat betul Cina ni. Kan? Yang bercakap tu, saya tak rasa ada seorang pun yang ada latihan perakaunan. Hatta bekas Ketua Audit Negara tu pun tak ada latihan perakaunan. Paling kurang, saya chartered accountant lah. Paling kurang kalau aku nak action, aku boleh cakap lah, saya fellow kepada Institute Accountant Bertauliah England dan Wales. Tak ramai kat Malaysia ni yang fellow tau. Paling kurang lah. Dia ada orang katalah, nak cerita kat orang Melayu ni, dia kena cerita macam kita cerita pasal hukum hakam Islam juga. Baru dia faham sikit. Jadi kita nak cerita pasal hukum hakam
perakaunan sikit. Nak menjawab apa yang UMNO dengan PAS dah tepuk tangan pagi tadi kan. Dalam perakaunan ni lah, dalam pelaporan kewangan, perakaunan, transaksi semua kan. Dia sama juga macam semua agama ke semua benda-benda lah. Dia mesti ada rukun. Rukun itu kamu tukar macam mana pun kat bawah ni, kalau melanggar rukun itu dia tak sah. Kita orang Islam ada rukun Islam 5, ada rukun iman 6. Perakaunan pun ada beberapa rukun dia. Rukun yang pertama apa dia tahu? Rukun ni cukup penting. Belum belajar lagi peraturan yang rumit semua ni, piawai perakaunan semua ni, debit kredit pun tak belajar lagi. Rukun dia pertama adalah 3-4 rukun. Tapi rukun yang pertama begini tau. Untuk kita menilai sesuatu transaksi, sesuatu aset, sesuatu harta, sesuatu hutang, kita kena menilai sifat dia. Sifat itu yang menentukan aset ataupun hutang itu, bukanlah nama ataupun transaksi yang ditetapkan. Contohnya Wong Chen bagi duit kat saya 1 juta ringgit dalam syarikat saya. Dia kata dia beli saham dalam syarikat saya. Dia bagi 1 juta kan. Saya pun dalam syarikat saya letakkan dalam saham itu nama Wong Chen 1 juta. Tapi bila Wong Chen bagi 1 juta kat saya tu, dia kata sebagai ganti aku bagi 1 juta kepada engkau, maka tiap-tiap tahun kau kena bayar aku 5%. 50,000 tiap-tiap tahun bayar kat aku tak kisah jadi macam mana bisnes engkau, bayar aku 50,000 tiap-tiap tahun satu. Yang kedua, 5 tahun lagi kau kena bayar balik kat aku 1 juta. Walaupun dia beli saham, walaupun dia kata benda tu saham, kalau seseorang beli saham tapi kita kena bayar kat dia tiap-tiap tahun keuntungan, itu namanya bukan beli saham tau. Itu namanya saya berhutang dengan Wong Chen. Sebab lepas 5 tahun jadi apa kat bisnes saya kena bayar balik kat dia 1 juta, itu bukan saham. Itu namanya hutang. Sebab saham ini, kalau orang melabur, dia bagi kita 1 juta ringgit. Kalau dia rugi, kita rugi, dia sama tanggung rugi. Kalau dia untung, kita untung, baru dia dapat sedikit untung. Dan saya tak perlu bayar balik kat dia. Kalau dia nak balik duit itu, dia pergi jual saham itu kepada orang lain, ganti dia jadi pelabur dalam syarikat saya. Itu baru namanya saham. Jadi walaupun perjanjian tulis membeli saham sekian, walaupun dalam laporan kewangan itu dia book, dia tunjukkan pembelian saham 1 juta. Bila saya sebagai auditor masuk, saya tengok semua, saya kata ini bukan saham ni, ini hutang. Jadi saya kena tukar, beritahu kepada company, you tukar balik benda ni, you tunjukkan you berhutang dengan Wong Chen, 1 juta, 5 tahun nanti kena bayar. Kalau tidak, aku tak sign akaun kau. Itu namanya, dalam rukun perakaunan, itu namanya substance over form. Bahawa ciri-ciri transaksi dan sifat itulah yang menentukan apa kita nak panggil, macam mana kita nak rekodkan transaksi itu. Bukan apa yang diberitahu oleh orang. Itu yang pertama tau. Yang kedua, rukun dalam perakaunan ni, rukunnya ada satu perkataan dia panggil prudence. Maksudnya rukun perakaunan, kita kena ambil nilai yang paling rendah sekali. Jangan kamu lambung-lambungkan keuntungan, jangan kamu lambung-lambungkan nilai aset. Kita kena book, masuk dalam buku, tunjukkan kepada orang nilai aset itu adalah nilai yang paling realistik, yang selalunya nilai paling rendah. Sebabnya begini tau, kalau kita tak buat prudence macam itu, kalau rukun perakaunan ni tak ada prudence kan, orang semua kena scam. Mari satu company, dia kata saya beli satu apartmen, saya beli satu bangunan dekat Setiawangsa. Saya beli ini nilainya 1 bilion. Dan mengikut laporan 1, 2, 3, 4 ni, kalau saya jual, sepatutnya nilai yang saya beli 1 bilion itu nilainya 2 bilion sebenarnya. Jadi dia pun tunjuk ke orang 2 bilion. Oleh kerana nilai harta saya ni 2 bilion,
maka kau nak beli 10% share dalam company saya, maka kamu bayar 200 juta. Kalau tak ada prudence tau. Okey, baik Rukun perakawanan yang prudence kata apa dia? Okey lah, kau kata 2 bilion kan, harta kau kata kau beli 1 bilion, nilaian dia 2 bilion, jadi kau kata company kau ni 2 bilion. Okey, sebagai auditor, apa yang kita kena buat, kita kena pergi cek dulu hartanah di sekeliling itu, bila dia jual yang terakhir, berapa nilai dia. Sebab itu sebenarnya apa yang orang ramai atau pasaran sanggup bayar. Itu yang disebut sebagai market value. Harga pasaran. Kau boleh claim bangunan kau 2 bilion. Tapi sebelah itu bangunan yang sama, tempat yang sama, bila nak jual, orang beli, ada orang dah beli dah satu bangunan tu, harga dia hanyalah 100 juta. Jadi ikut rukun perakaunan, walaupun kau kata harta kau tu 2 bilion, tapi oleh kerana nilai yang telah ada transaksi, urus niaganya telah selesai, duduk kat sebelah itu yang sama boleh dibandingkan, yang itu hanya 100 juta, maka sebagai auditor, saya beritahu, sebenarnya mengikut prudence. Oleh kerana kita kena rukun prudence ni, kita terpaksa turunkan nilai aset kamu itu daripada 2 bilion jadi 100 juta. Kan? Okay. Jadi apa kena-mena dengan tabung haji, dengan UMNO, dengan PAS semua? Yang saya cerita kepada saudara-saudari tadi tu, 10-15 minit tadi, itulah yang berlaku dalam tabung haji. Yang kita nak kena terang kepada rakyat Malaysia, yang nak tunjuk tak functionnya parti-parti politik yang ada ni. Baik UMNO yang bertanggungjawab bawah dia menatang ni jadi, baik PAS, dia yang tolong sucikan dan tepuk tangan sekarang, baik PH yang peram dan sekarang tak jawab. Bila bekas ketua audit negara kata, sebenarnya mereka mengikut peraturan penilaian mereka sendiri, iaitu Realizable Asset Value, RAV. Orang duk tanya kat saya, YB tolong, YB ada orang tanya lah, macam mana nak panggil YB sekarang ni? YB bukan YB dah. Kalau tak panggil YB, takkan nak panggil Datuk Seri, payah. Boleh panggil saya YB. Saya tak apa, panggil YB sebab YB itu ialah untuk yang botak. Bukan yang berhormat ke apa, yang botak kan. Tolong terangkan RAV ni macam mana? Macam tadilah kita terangkan. Tabung haji, bila dia dah tak cukup wang yang dijana daripada keuntungan dan operasi untuk bayar dividen, sebab dia rugi berpanjangan, akhirnya dia buat apa tau? Aset-aset dia yang sebenarnya nilainya jauh lagi rendah ni, dia perkenalkan satu piawai penilaian dalaman dia sendiri. Dia buat sendiri. Dia kata realizable asset value kami. Jadi dia pun naik berkali ganda. Jadi bila dia naikkan nilaian yang 100 juta jadi 1 bilion kan dia nilai kan. 900 juta tu dia jadi apa dia? Dia jadi keuntungan. Jadi tiap-tiap tahun, bila aset tu tinggi macam itu, ada untung. Bila ada untung, dia kata kami untung besar, 3 bilion, bagus di bawah pentadbiran UMNO dan Datuk Seri Najib ini. Tengok tabung haji sampai boleh bayar 6-7%. Kemudian dia umum dividen, hibah. Tapi bila sampai nak bayar dividen, dia ambil kat mana? Duit tak ada tau. Sebab aset tu masih lagi tidak cair. Kalau bangunan itu harta nilai dia 100 juta tu lah. Atas kertas dia naik sampai 1 bilion. Atas kertas nampaklah 1 bilion. Konon ada untung 900 juta. Untung 900 juta tu untung atas kertas. Bila dia nak bayar dividen, dia kena ambil duit tunai. Dia ambil duit siapa? Duit korang semua pada muka. Orang bila tengok bagusnya lah tabung haji, bagi 6%, 7% setiap tahun, ini lebih baik daripada bank. Maka orang-orang kaya semua ni, semua tukar daripada bank, masuk kepada tabung haji. Bila dia masuk tabung haji, duit yang duk masuk tu lah, dia duk buat pusing jadi Pak Mantelo je. Ambil duit pendeposit baru, bayar dividen kononnya. Sepatutnya dividen tu dibayar daripada keuntungan operasi. Baik. Jadi kalau orang tanyalah, yang berlaku hari ini, musyawarah nasional ini kan, bagi saya dia menguatkan lagi
keazaman kami semua dalam bersama, bahawa dalam kegilaan masyarakat yang ada sekarang ini, kita perlu satu platform dan satu kumpulan orang yang berkata benar walaupun susah. Korang ingat senang ke nak ceramah macam sekarang ni tau? Saya berpuluh tahun ceramah mudah. Kalau yang lawan itu UMNO, aku hentam UMNO lah. Kalau yang kita lawan tu PAS, kita hentam PAS lah. Sekarang ni tiap-tiap malam saya nak ceramah ni, saya nak kena tembak 2, 3 gaya ni. Sekejap tembak sana, sekejap tembak sini. Payah tau. Tapi itulah kebenaran yang perlu disampaikan kepada orang ramai. Itulah berkata benar. Dan kepada orang-orang yang hadir ni, semua yang dah converted ni dah totok kuning dah ni. Entah-entah kat belakang kepala tu dah ada tanduk kancil sikit dah. Tapi kepada orang ramai yang tanya, buat apa ada parti baru, tak ada function, sebab kita dah sampai di peringkat ini dalam masyarakat kita, bahawa parti-parti politik yang ada oleh kerana berkisar kepada kuasa, mereka memilih-milih perkara yang nak dibenarkan, perkara yang dia nak kata betul, perkara yang dia tak kata betul. Sebab dia tahu rakyat dekat bawah tu bila diberikan candu politik perkauman dan agama, sembang macam mana pun dia akan terima. Tak konsisten macam mana pun. Kalau tengok PAS ni, kalau tengok Ustaz Hadi, sekejap apa benda dia tak bagi nama kepada UMNO ni tau. Kalau buat satu kamus, dah boleh lengkap satu kamus segala jenis nama yang Ustaz Hadi pernah panggil terhadap UMNO Barisan Nasional. Tapi dia tukar selamba je. Sedangkan kita kalau manusia biasa, saya bagi contoh lah kan, yang muda-muda ni keluar dating. Kalaulah boyfriend tu tiap-tiap 2 hari tukar cerita, aku kalau anak aku jadi girlfriend tu, aku dah suruh cabut lama lah. Ni tak boleh percaya ni. Sekejap kata dia kerja kat Maybank. Lepas 2 hari lepas itu dia kata dia kerja dekat Maybank tu, maksudnya bukan kerja dekat Maybank. Tempat kerja tu dekat dengan Maybank. Minggu depan pergi saya pergi kan. Anak saya punya boyfriend aku terjumpa. Celaka dia ni, dia jual kacang putih depan Maybank. Tapi dia cerita dekat anak saya ni, girlfriend dia ni, hebat betul. Kalau saya ada anak saya perempuan, saya kata, kau cari yang lain lah kau. Ni tak boleh percaya ni. Main tiap-tiap 2-3 hari tukar cerita ni. Tapi orang kita, tak apa. Jadi dalam suasana politik yang ada sekarang kan, dia bukan lagi soal siapa jadi kerajaan buat masa terdekat ini. Yang saya lagi bimbang ialah masyarakat kita ni otaknya terus dimandulkan dan dilaga-lagakan. Yang cerdik-cerdik Melayu, Cina, India, dia dengar saja pimpinan politik yang dekat atas ni, walaupun tak masuk akal, dia percaya. Sebab alternatifnya itu dia lagi takut. Kalau yang PH, dia lagi takut alternatif, kononnya kalau tak undi PH ni, PAS dan BN akan menang. Ingat tak? Benda tu, benda yang sama macam UMNO Barisan Nasional sembang kepada rakyat Malaysia dulu sebelum 2018 tau. Dia beritahu kepada rakyat, kalau tak undi UMNO Barisan Nasional, kalau bertukar kerajaan, hancur negara kita. Saya masuk kampung semua, ceramah dengan pakcik-makcik. Satu hal saya nak yakinkan pakcik-makcik, kalau tukar kerajaan, pencen pakcik-makcik itu tetap masuk. Tak adanya tukar kerajaan, hilang pencen ni. Dulu sebelum 2018, benda itulah yang digunakan untuk takut-takutkan rakyat. Sekarang ini, dia tak banyak beza. Kalau pengundi bandar kepada pengundi bukan Melayu, dia ulang benda yang sama. Kalau tak sokong PH, tak kisahlah PH ni langgar janji ke, perangai buat benda yang sama ke, ada rasuah ke, tak boleh. Sebab kalau kita undi orang lain saja bukan PH, nanti UMNO Barisan Nasional PAS naik, mati kita. Pergi tanya, ada lebih kurang 30,000 orang yang mengundi bersama dekat Johor baru-baru ini. Mati tak dia orang? Mungkin je, setiap hari duk berjumpa semua.
Sebab itu yang kita perlukan sekarang, ancaman paling besar kepada masa depan anak-anak kita ialah sebenarnya politik yang membodohkan. Politik yang melaga-lagakan. Politik yang memandulkan akal rakyat sehingga kita boleh dicucuk hidung oleh orang-orang dekat atas. Dan sebab itu bersama ada. Sebab kita tak nak jadi orang bodoh yang dicucuk hidung. Kalau benda tu betul, kita akan cakap benda tu betul. Kalau benda tu salah, kita akan cakap benda tu salah. Kalau yang betul itu UMNO, kita cakap UMNO betul. Kalau yang betul itu DAP, kita cakap DAP itu betul. Dia bukan soal nak popular dapat sokongan, tetapi memastikan rakyat itu pandai, rakyat waras, rakyat dapat maklumat yang paling tepat dalam membuat keputusan politik. Itulah jaminan masa depan untuk anak-anak dan masyarakat kita. Jaminan politik masa depan ini bukanlah pimpinan, bukanlah parti. Jaminannya ialah rakyat yang cerdik. Sebab itu kita buat parti kancil. Supaya kita boleh sama-sama didik, supaya rakyat jadi celik, cerah, cerdik politik. Jadi, insyaAllah, saya tak boleh nak sambung panjang-panjang, 11.45. Aku pun penat tau, penat kan. Kalau orang tanya saya lah, macam mana masa depan? Kemana kita nak pergi? Kan? Sebenarnya, tanggungjawab satu parti politik ini bukanlah semata-mata untuk menang. Fungsi parti politik dalam masyarakat ialah untuk menjamin kelangsungan masyarakat. Keputusan menang kalah itu terletak di tangan rakyat, pengundi. Dan hati rakyat ini, dia nak sokong siapa, dia nak suka siapa, ini di luar bidang kita sebagai manusia. Yang boleh buka hati rakyat ini ialah Allah. Dan cara kita nak minta bantuan daripada Allah supaya terbuka hati rakyat ialah kita terus buat kerja, kita sampaikan perkara yang benar, kita konsisten, benda yang betul kita cakap betul, benda yang salah kita cakap salah. Kita tampilkan orang yang baik-baik. Dan bila saya kata orang yang baik-baik ini, maksudnya dia ada latar belakang yang baik dan integriti yang baik. Dia ada kemahiran dan kepakaran dalam bidangnya. Dia boleh menyumbang idea dia untuk dia menyelesaikan masalah rakyat. Itu tanggungjawab kita dan ini bersama akan terus buat sampai bila-bila, saudara-saudara. Sama ada kita menang ataupun tidak, kalau ikut data yang kami ada sekarang lah, sebenarnya kita di Selangor dan di wilayah ini keadaannya Alhamdulillah baik. Maksudnya begini korang jangan tepuk cepat sangat. Nanti Nick balik terus tak buat kerja dah. Dia rasa dia menang setiawangsa. Keadaan dia macam ini kan. Kita ada gabungan-gabungan besar ni. Kita ada PH, kita ada BN, kita ada PN kan. Kemudian kita ada bersama, betul kita ada parti-parti lain kan. Di mata rakyat, pertembungan politik dalam pilihan raya akan datang ini akan berkisar kepada 3 gabungan dan parti saja. Satu ialah sama ada PN dan BN, kalau PN, BN bergabung. Satu lagi ialah sama ada PH ataupun PH-BN. Sebab pengundi pun cerdik tau. Dia pun rasa tak tentu ni BN pergi kat mana ni. Sebab dua-dua duk pinang BN ni. Jadi ada kemungkinan masuk PRU ke-16 nanti sama ada Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional jadi gabungan lawan PH, lawan bersama, ataupun Pakatan Harapan PH bergabung dengan BN, lawan PN, lawan bersama. Korang nampak tak pattern dia? Bersama ni baru 3 bulan tau. Baru 3 bulan. Tapi kalau ikut pengundi di Selangor dan wilayah persekutuan, mereka sudah mula melatih pemikiran mereka bahawa pertembungan dalam pilihan raya akan datang ialah di antara 3 gabungan dan parti dan 3 gabungan ini dan 1 parti ini. Sama ada PH-BN lawan PN lawan bersama ataupun BN-PN lawan PH lawan bersama.
Apa-apa pun yang takkan tukar partner, yang akan tetap satu adalah bersama sajalah. Kalau tanya saya, alhamdulillah lah lepas 3 bulan, rakyat sudah melihat ke arah itu. Rakyat memang melihat bersama sebagai satu alternatif yang tidak akan berkompromi macam PH dengan BN ataupun BN dengan PN. Yang itu bersama akan tetap kekal sebagai satu parti yang bersuara secara bebas. Kita ada lebih kurang 1 tahun harapnya. Kita doa kita ada 1 tahun. Yang ini yang kita perlukan bantuan semua orang. Sebab kita baru 3 bulan. Ramai lagi tak kenal. Ramai lagi tak tahu. Ramai lagi yang kalau mereka tahu, insya-Allah mereka nak jadi ahli. Jadi sebab itu, kita akan terus tiap-tiap malam macam ini. Dan oleh kerana kita ceramah selang 1 malam, kalaupun Fahmi Fadzil sebagai Menteri Penerangan tak boleh nak jawab, tak boleh nak ulas isu, kalau UMNO salah, bersama dahulu hentam insya-Allah. Kalau PKR salah, bersama dulu bongkar insya-Allah. Dan kalau kita terus begini, kita berdoa supaya pengundi-pengundi di wilayah dan Selangor yang paling cerah sekali otak mereka, kerana dekat sinilah yang paling bandar, yang paling berpendidikan, insya-Allah kita akan buat breakthrough dalam pilihan raya umum akan datang. Jadi cukuplah kot tak? Cukup kat sini. Kita ada setahun lagi ceramah ni tau. Setahun lagi ceramah. Esok kita nak kerja. Saya dengan Nick Wong Chen, Ibrahim Zanin semua kena masuk office macam biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang hadir pada malam ini. Yang duduk dekat apartmen yang dengar bergema-gema itu, anggaplah ini sebagai satu nyanyian yang merdu. Jadi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sese, Nandri, Vanakam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam ceramah yang seterusnya dalam beberapa hari saja lagi. Jadi terima kasih. Thank you very much.